bukan cerita sci-fi. Ini betul-betul tengah dibina sekarang. Sebuah badan sepanjang 170 km kat tengah gurun Arab Saudi. Persoalannya, kenapa mereka bina kota macam ni? Pada tahun 2021, Putera Mahkota Arab Saudi buat satu pengumuman besar. Negara tu tak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada minyak. Jadi mereka lancarkan satu projek dahsyat yang dinamakan The Line. Tapi kenapa garisan? Kenapa bukan kota biasa macam Dubai atau Riyadh? The Line ni tinggi 500 meter tapi hanya 200 meter lebar. Bayangkan satu bangunan setinggi Menara Kuala Lumpur tapi sepanjang dari Kuala Lumpur ke Melaka dan semuanya telah terkunci dalam satu struktur gergasi. Memang mind blowing. Tapi lagi pelik, tak ada kereta langsung dalam bandar ni. Tak ada jalan raya. Semua orang akan bergerak guna tren laju yang boleh sampai dari hujung ke hujung sampai 20 minit je. Siap guna AI untuk kawal suhu dalam bangunan dan 100% guna tenaga bersih. Tapi persoalannya, boleh ke semua ni jadi realiti? Kos dia bukan sikit, lebih 1 trilion USD. Kalau berlaku gempa bumi, macam mana pula? Dan satu lagi cabaran besar, sumber air. Bayangkan The Line dibina di tengah gurun pasir kering, di mana bekalan air bersih sangat terhad. Macam mana mereka nak selesaikan masalah ni? Tapi dalam setiap projek mega, mesti akan ada suara sokong dan yang kritik. Yang pasti The Line ni bukan sekadar bangunan, tapi simbol impian satu negara untuk cipta masa depan baru. So, korang rasa adakah The Line ni satu langkah berani yang boleh ubah dunia? Atau cuma satu idea futuristik yang masih jauh dari realiti? Tulis komen korang kat bawah.